Okey, Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan dalam video saya sebelum ni, saya nak tunjuk macam mana nak buat app untuk income dan expenses. Ini yang basic punyalah. Okey. Pertama sekali yang ada kat sini yang saya dah buat siap-siap. Okey. Ada bahagian data, ada galeri. Okey, saya tunjukkan dulu bahagian data ni apa yang ada. Dekat sini ada tarikh, ID, jenis, kategori, butiran, amount, gambar dan nota. Okey, ini yang saya dah isi tadi. Okey, macam mana kalau nak isi yang baru? Tekan dekat bahagian butang tambah sini. Okey, dan kita boleh pilihlah tarikh mana. Contohnya hari ini. Okey, jenis boleh pilih antara income atau expense. Okey, saya pilih expense. Kategori ni pun saya boleh pilih. Okey, makanan atau minuman. Butiran ni saya masukkanlah contohnya nasi ayam. Amount dia saya masukkan RM10. Contoh. Gambar ni sama ada nak masukkan resit ataupun gambar nasi ayam tadi pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita ambil daripada galeri kita tadi. Okey, so nampaklah nasi ayam dekat dalam ni. Nota kita boleh letaklah kedai mana kita makan tadi. Kedai nasi ayam. Okey, lepas dah isi semua ni, tekan save. So nampak dia akan masuk ke dalam kita punya data tadi. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian galeri ni, akan nampaklah gambar untuk mi goreng, nasi ayam. Okey, kalau ada lagi lain tambah, nanti dia akan muncul dekat sini. Okey, macam mana nak buat? Pertama sekali, kita pergi pada Google Sheets. Okey, kita buat yang baru, sheets.new. Okey, tunggu jap. Okey. So, dah masuk dah Google Sheet. Apa yang kita perlu ada ialah ini. ID, tarikh, jenis, kategori, butiran, amount, gambar dan nota. Okey, saya copy paste lah dari sini. Okey. So, bahagian kolom yang lain ni kita tak nak pakai. So, tak nak pakai buat apa? Delete je. Okey. Delete je dia. So, kita ada bahagian ini sahaja. Okey, yang pertama sekali dekat bahagian atas sini kena tukar. Kita letak income expenses. Okey. Dekat bawah pula, dekat bahagian tab, kita tulis data. Ini untuk kita masukkanlah kita punya yang income dan expenses tadi. Okey, dah siap header, dah siap tukar nama Google Sheet kita tadi, nama file, dah tukar kita punya tab. So, sekarang kita nak buat app kita. Okey, pergi pada extensions, pilih app sheets, create an app. Okey, nanti dia orang akan suruh login lah, login Gmail, Google. Okey, so lepas dah login, dia akan tunjuk macam ni lah. So, kita tekan X dulu. Lepas tu dekat bahagian kiri sini ada data. Klik pada data. Okey, dekat sinilah kita nak ubah. Okey, dekat bahagian type ni kita nak ubah. Okey, label ni kita tak nak dekat ID, kita nak pada tarikh. Okey, type ni kita pilih. Untuk tarikh kita pilih date. Okey, cari date. Date. Okey. Kalau untuk jenis kita pilih enam. Enam ni maksudnya macam drop down lah. Okey. Tapi kita boleh buat dia sebagai button. Okey, value dia kita nak letak apa? Income. Expense. Okey. Tekan done. Okey, kalau untuk kategori kita buat enam list. Dekat sini kita boleh buat dia sebagai drop down lah. Contoh saya letak sini makanan atau minuman, barang dapur, bil, gaji. Okey. Lepas tu tekan saja dan okey, dekat bahagian butiran ni teks betul. Amount untuk RM kita pilih price.
Okey. Gambar ni kita tukar kepada image. Supaya apa? Supaya kita boleh masukkan gambar ke dalam kita punya app. Okey, nota sebagai teks. Okey, dah betul dah. Okey, satu lagi. Dekat initial value ni, kita nak memudahkan kerja kita. Tarikh ni kita letak TODAY. Maksudnya apa? Maksudnya hari ni lah. Setiap kali kalau kita masuk form tu, dia akan tunjuk tarikh hari ni. Okey, tekan save. Jangan lupa tekan save. Okey. Lepas dah tekan save, kita tengok pula dekat bahagian app sini, sebelah kanan ni. Kita cuba tekan tambah. Apa yang akan jadi? Kita akan nampak ID, tarikh hari ni. Okey. Boleh je pilih tarikh sebelum atau tarikh selepas. Ataupun kita biarkan je dia pilih tarikh hari ni. Okey, jenis saya nak pilih expense. Okey. Kategori, kita pilih makanan atau minuman. Tekan done. Butiran, kita boleh masuklah. Contohnya saya makan tadi, makan apa? Nasi ayam. Okey. Amount berapa tadi nasi ayam? RM10. Okey. Gambar ni pun kita boleh masukkan. Contoh yang ni gambar. Okey. So nota kita boleh tulis lah dekat mana yang kita makan tadi. Kedai nasi ayam. Okey. Lepas tu tekan saja save. Dah nampak dah macam ni. Tapi kita nak ubah dia punya view macam mana? Okey, pergi pada view dekat sebelah kiri ni ada butang, ada ikon phone tu, ada view. Okey. Nampak dia tunjuk primary navigation ni untuk data macam ni lah. Okey. So kita nak ubah ni menjadi table. Table yang macam ni. Okey. So macam nak tukar? Dekat deck, tukar kepada table. Okey. So dah tukar dia punya view dia. So kita nak tukar dia punya susunan. Okey. Sort by ni ikut tarikh. Descending. Maksudnya, setiap kali yang baru masuk, dia akan naik ke atas. Dia tak, kita tak perlu nak scroll ke bawah. Okey. Mana? Okey, view option. Okey. Group by, kita boleh pilih lah sama ada jenis. Okey, macam ni. Ataupun kita boleh tambah lagi group by apa. Contohnya group by tarikh. Okey, contoh. So, nampak dekat sini jenis tu dia akan muncul lah sebagai expense dan dia akan tunjukkan lah tarikh tu berapa amount yang kita spend. Kalau nak tunjukkan berapa amount yang kita spend tu, kita pilih group aggregate ni. Nampak? Dia akan tunjuk lah berapa expense yang kita dah buat, berapa amount dekat sini. Dikumpulkan semua dekat sini. Okay. So, susunan untuk table ni pun kita boleh ubah. Macam mana nak ubah? Yang automatic ni tukar kepada manual. Okay, kalau contoh, sebab kita dah letak tarikh kat atas ni, so kita buanglah tarikh tu, ID ni pun kita buang. Okay, so kita akan nampak bahagian jenis ni pun kita tak nak. Okay. Okay, so tinggallah kategori, butiran, amount, gambar dan nota. Kalau nak letak gambar dulu pun boleh. So dekat sini bahagian kiri ni ada titik-titik ni kan. Kita tarikkan dia ke atas. So kita tengok balik. Okay, so dia muncul gambar dulu, barulah yang lain-lain. Okay. Okay, lepas dah siap semua ni, dah ubah bahagian sini, kita tekan save. Okay, so kita try lagi sekali, masukkan data. Okay, so expense, kategori, makanan atau minuman, butiran, apa nak masukkan? Mi goreng. RM10. Okay, gambar. Saya pilihlah sama ada receipt ataupun gambar yang korang nak masukkan. Okay, kedai mamak. Dan tekan save. Okay, so dia muncullah dekat sini kita punya gambar, kategori apa, butiran dan seterusnya.
Okey, kalau contoh nak tambah lagi, kalau tak nak ikut by tarikh, kita boleh tukar kat sini lah. Kalau nak ikut by kategori pun boleh. Okey. Kalau nak ikut by ah, dia sama ada kategori ataupun tarikh lah. Tarikh lagi senang, kita boleh nampak apa yang kita dah spend untuk hari tu. Okey, tekan save. Okey, satu lagi kita nak tambah ialah galeri. Okey. Kalau nak tambah galeri, tekan pada add view. Dekat view name ni kita nak tukar nama dia sebagai gallery. Tekan enter. Okey. Kita tak nak bentuk macam ni, kita nak bentuk gallery, so kita pilih gallery. So nampaklah dengan jelas gambar yang kita dah masukkan tadi. So dia tunjuklah tarikh apa yang kita dah masukkan. Okey. Dekat gallery ni pun kita boleh sort by kan dia. Contohnya kita nak buat tarikh tu mana yang terkini dekat bahagian paling atas. Okey, so dah siap dah kita punya gallery. Tekan save. Okey, macam mana nak tukar ikon dia yang bawah ni? Saya tak nak tukar dia punya bentuk dia tu. Pergi pada display, cari ikon dekat sini kita nak sebagai picture, contoh picture. Okey, so nampak tak dekat ikon kat sini dia akan berubah menjadi picture tu lah. Kita tekan save. Dekat data tu pun kita nak ubah juga. Kita letak ikon sebagai dollar lah. Duit. Okey, macam ni. Dan dah nampak dah kita punya gallery dan data tu, dia punya ikon tu dah berubah. So, setiap kali kalau nak masuk, pergi pada data dan tekan butang tambah ni dan masukkanlah detail apa yang kita nak. Okey, itu saja. Kalau berminat untuk belajar lebih dalam lagi untuk AppSheet, boleh terus hubungi saya. Sekian, terima kasih.